Okey, kita dah sampai dekat Sendayan, Bandar Seri Senayan, Masjid Bandar Seri Senayan. Kita tengok. Masjid. Ni masjid. Ya, Masjid Seri Senayan. Oh, okey. Sini simetri binaan yang cantik. Oh, okey. Masih lagi ramai yang datang. Kereta ada, pakai ride, motor pun ada. Bukan saja Melayu, India pun ada. Nampak ni. Terima kasih, cik. Okey. Kita hormat Alright. Kita teruskan pengembaraan kita pada hari ini. Dah lah. Dengan aku yang memandu. Okey, kita dah sampai dekat Sepang. Tadi dekat Senayan. Sekarang kita dah sampai dekat Sepang. Lita Sepang. Okey. Ni dia Lita Sepang. Abali. Hari yang mantap. Oh. Kita sampai kat Ayo Mall. IOI Mall. Sporting. Oh, Dedek makan. Cerita Mia. Sedap. Kita makan dekat Tahu? Food Junction. Oh. Tengok Bali dah nak habis dah. Dekat ayam geprek. Kita tengok geprek Dennis. Oh, sedap ni makan. Oh, padu. Apa dek? Ya. Oh, sedap ni dia makan. Oh, okay. Mami makan apa ni? Oh, Mami makan apa ni? Tak, apa nama? Pen mi. Okey, dah habis. Akhirnya kita makan. Anak-anak semua dah makan. Okey. Oh, semua dah makan. Lega lah kami. Barulah giliran kami makan pula. Ikut shift. Okey. Kita dah sampai sini. Penat kita berjalan. Haris penat tengah berjalan.
Kita kita tengok ada pengunjung yang bermain congkak, batu seremban. Baguslah. Okay, mengambil nostalgia ya. Membawa mainan-mainan zaman 70-an, 80-an, 90-an. Anak sini pandai ke mencongkak? Pandai ke? Pandai ke mencongkak? Cuba cakap sikit. Pandai ke mencongkak? Apa dia? Dah lah tu. Dia pandai main anak patung je. Selabut. Anak patung dia pandai lah. Selabut. Guys, bapak saya ni kan, bapak saya ni kontrol mata sikit. Ni. Ada orang ni. Kita pergi berhenti kat kedai ni lah. Kita beli roti. Orang kata macam Cik Abil. Cik Abil. Dekat belah sana. Iya, betul. Kita tengok. Macam Cik Abil lah. Siapa? Tapi Cik Abil lagi handsome. Cik Abil. Tapi Cik Abil lagi handsome kan. Okay, kita kat sini dah sampai kat kedai dah. Oh, Abali mana Abali? Abali kat situ. Dia dah duduk dengan awet dia. Kita duduk dengan kita, dia duduk dengan awet dia. Kemana ni? Tengok, macam mana? Sini comel lah, Mak. Dia buat pula berdiri. Dia buat berdiri pula. Duduklah dengan awet dia diam. Ada lari. Apalah boyfriend ni kakak girlfriend.